Ini port staycation terbaru dekat Port Dickson yang sangat-sangat best. Nak bawa family dekat sini memang cukup sesuai. Lokasi tak jauh sangat dengan pantai dan kalau ambil bilik tinggi boleh nampak pemandangan kelab golf dan sea view yang sangat-sangat cantik. Ni bilik yang kita orang ambil tingkat 22, so view sangat cantik. Unit ni twin bed muat 2 orang, tapi ada unit yang muat sampai 6 orang tau. Paling kita orang suka semua unit besar. Yang ni pun dah luas dah, nak solat semua senang. Ini pula tandas dan bilik air dia. Dan jangan risau, unit dekat sini dah fully furnished dengan meja, TV, safe box, sampai kat luar pun ada water dispenser. Dekat bawah pula ada restoran untuk all day dining, daripada breakfast, lunch sampai ke dinner. Jalan sikit belakang restoran akan sampai dekat kolam yang sangat-sangat besar ni. Bukan setakat kolam je besar, tapi ada juga water play area bentuk kapal ni. Ini sangat-sangat besar. First time tengok kawasan water play yang macam ni. Ingatkan naik kapal ni just untuk turun slide, tapi rupanya bila masuk kat kapal tu ada je tempat permainan air yang lain. Serius memang puas hati kalau datang kat sini. Apatah lagi kalau korang invest dekat sini. Ada tak yang berminat? Ini investment paling murah per square feet dekat PD. Legal fee, MOT dengan valuation fee dah percuma. Kawasan ni freehold land. Lepas tu kalau invest memang cepat balik modal sebab operator dia memang world class.